Pagi ini, kami dikejutkan dengan satu berita. Salah seorang pelawak tanah air Singapura telah kembali ke rahmatullah. Muhammad bin Shur, atau lebih dikenali sebagai Ubed Didi, seorang insan yang pernah membuat kita semua ketawa. Kini hanya tinggal kenangan dan doa. Beberapa hari sebelum itu, kami daripada Suara Melayu Singapura dapat berpeluang bertemu dengan beliau. Tanpa kami sedari, itulah pertemuan terakhir kami. Jangan lupa saksikan Suara Melayu Singapura tribute khas buat arwah Ubed Didi. Dengarkanlah temu ramah dan suara yang terakhir beliau. Al-Fatihah. Muhammad bin Shur, atau lebih dikenali sebagai Ubed Didi. Last recorded memory of a legend.